Pernah tak korang nampak billboard kenapa pilih Kia dekat jalan sekitar Lembah Kelang? So, ini sebabnya. Ini dia Kia Carnival Facelift 4 Gen untuk korang. Datang dengan dua varian, 11 seater ataupun 7 seater. Menariknya, Kia sendiri klaim handling Carnival ni lebih rasa SUV, bukan MPV biasa. Dari segi enjin, Carnival masih guna 2.2 liter turbo diesel and Kia kata satu tangki boleh pergi sehingga 900 km. Bahagian depan jelas berubah. Grill, bumper and lampu kini nampak lebih kemas and matang. LED DRL juga lebih lebar dengan projector lamp menegak bagi rupa yang lebih premium, tak terlalu agresif tapi tetap stand out. Belakang pun selari dengan depan, signature lampu belakang kini lebih jelas and modern. Tengok boot space dia memang luas and besar, sesuai untuk stroller, luggage atau barang shopping hujung minggu. Cuma untuk facelift kali ni tak ada sunroof. Yang tak terlalu suka touchscreen, Carnival masih kekalkan physical button and ada Apple CarPlay and Android Auto. Dari segi keselamatan, model facelift ni datang dengan 8 airbag untuk kedua-dua varian, tetapi ADAS level 2 hanya ditawarkan untuk varian 7-seater. Perbezaan paling ketara sebenarnya dekat bahagian belakang. Variant 11-seater guna konfigurasi 3-3-3 untuk 3 baris belakang. Cuma ruang kaki dekat barisan belakang memang sempit and tak selesa untuk orang dewasa. Manakala 7-seater pula untuk konfigurasi 2-2-3 lebih fokus pada keselesaan penumpang baris kedua, especially untuk family kecil atau VIP style seating. Harga untuk Kia Carnival 11-seater bermula RM188,888 dan varian 7-seater bermula RM248,888. So, kenapa pilih Kia? Komen dekat bawah.